Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan mendaki Gunung Melaka ataupun Bukit Gapis bersama dengan ETE Production sebab kita nak shoot one of tarikan pelancongan yang ada dekat Jasin ni untuk video corporate MPJ. So dekat depan saya ni bos ETE, semualah kru-kru ETE ada. Along pun banyak gapis tau hari ni. Gunung Melaka Long gunung yang pertama ke? Gunung yang pertama. Gunung yang pertama. Ada Ijat. Sekarang kita menuju ke CP2. Macam mana nak? Kira-kira? Bos mana? Gone. Tak apa bos, dia fly drone dari bawah. Tak apa, lady boss ada. Kita bawa dah Ahmad. Ni dia. Mat. Okay. Alright. So masih ada tali untuk korang berpaut. Jangan risau. Panjat dan terus panjat lagi. Okay. So ni kita pacak. Mana baik nak? Pacak dan pacak lagi. Bukan kaleng-kaleng Gunung Melaka. Baru kita ke puncak. So memang kita kena jalan nitik kat dalam ni. So ni antara cabaran lah yang kita akan lalui trail dekat Gunung Melaka. Okay Jad? Yang apa, hari ni baru kita tahu function jalan nitik masa kita kena denda kat sekolah tu Jad? So sekarang kita dah sampai dekat checkpoint 4 5 sahabat. Jangan marah makcik. Sahabat yang akan kita daki sampai ke puncak. Kalau ni macam mana? Okay? Janji kita ada nyawa. Mantap okay? Okay, alhamdulillah. Hati-hatilah dengan laluan ni. Ya. Bertinduk sebab takut tersangkut. Atas langit dah cegah. Baiknya. Okey. Come on Mena. Boleh tahan ni. Boleh tahan. Alhamdulillah. Daripada bawah, yang ni jauh jujur. Kita dah sampai di puncak Gunung Melaka. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncak Gunung Melaka, Bukit Gapis. Sekarang kita akan pergi ke tengok view
Dan ada batu gantung kat situ. Cuma kita berharap berhati-hati lah bila dah sampai sini. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other